Hai, Assalamualaikum, welcome back to Irfan Daniel. This is your Tanak Wagu Sabahan Boys. Irfan minta maaf, patutnya hari ini Irfan membuat konten lain dan patutnya Najla juga yang intro dekat konten Irfan. Tapi disebabkan Najla lepas habis shoot konten Abang Alif apa semua, dia bagi tahu Irfan Najla blank. Dah tahu, saya rasa bukan dia tengah blank, dia tengah down kali. Tapi dah tahu sebab down apa. Lepas tu tadi saya cakap, dah apalah kalau gitu dah jadi shoot lah apa semua. Najla take a rest apa semua. Lepas tu tiba-tiba dia chat Irfan. Boleh tahan juga, panjang dia chat. Dia bagi tahu Irfan Najla tengah down apa semua. Jom kita try call dia. Hello. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa chat Irfan macam tu? Apa problem? Tadi ke? Apa problem? Sajalah Najla down sikit ni. Dia macam tak ada semangat. Najla down. So Najla nak meluah kat Irfan lah. Meluah dekat Irfan. Jadi Najla dekat mana ni? Najla kat rumah. Kalau Najla nak jumpa Irfan kejap boleh? Jumpa Irfan? Boleh lah. Boleh. Okay. Irfan gerak sekarang lah pergi tempat Najla. Okay, tunggu je, okay? Okay, bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bersiaplah dulu. Okay. Saya pun dah tahu apa yang dalam pikiran dia. Jadi saya mau gerak dulu, pergi ambil dia dulu. Okay, so let's go. Irfan so sampai tempat si Najla ni. Masalahnya Irfan so call tadi dia Najla. Irfan sampai so. Kok si daya aku so ni? Lebih dari 10 minit so ni. A few inches later. Kalau kau sudah tahu kau talent sementara, kau ada problem apa semua, kau tolonglah cepat sikit. Hello, Najla. Ya. 10 minit sudah Irfan tunggu dekat bawah ni. Kenapa tak bagi tahu Najla berpeluh tu tengah bawah ni. Kau tak buka tau tak? Najla, Irfan sudah call 10 kali. 10 kali adalah dalam 2 kali 3 kali. Panas. A few moments later. Dia punya lambat ni. Kamu tengok mana tu? Sudahlah lambat. Apa? Buka pintu. Wah. Cepatlah buka, kata gentleman kan. Wah. Kau suruh aku buka pintu apa ni? Yes. Kalau tak buka tak masuk. Dah, siapa yang ada masalah ni sekarang ni? Bukan aku ada masalah ni. Lah, kan Najla ada masalah. Tolonglah legakan masalah Najla ni. Tolonglah buat special treatment sikit. Special treatment lah. Apalah. Apa yang special treatment dia sangat ni? Yeah, like So. this. Jangan lupa tutup balik. Okay, tutup. Tutup lah, apalah. Buka lah semua. Dah, siapa yang ada problem ni sekarang ni? Yeah. Apa ye? Apa Ya. yang Jadi ni? princess hari ni. Princess treatment. Tak payah buka pintu sendiri. Panas tu Irfan, kenapa lambat sangat ni? Najla tunggu depan tu lambat tau, lama. Najla, tengok telefon Irfan call 3 kali soalnya. Betul ke 3 kali? Betul. 3 kali. Betul ke guys 3 kali? Betul lah, 3 kali Irfan call. Apa problem? Problemnya Apa, datang bulan? bukan, Najla tak sihat sikit kan, Najla batuk-batuk. So mood Najla agak tidak okey lah. Oh, bukan pasal konten lah ni. Bukan. Lepas tu tiba-tiba Irfan tunjuk kamera. Masalahnya Nanda dekat Hazan ke, dekat budak viral ke, dekat Iqmal ke? Iqmal no. Pasal apa? Nanda meluah. Sama lah nak ke Irfan. Boleh je. Terpaksa nak dengar kan ni? Anda. Okey je. At
Tengok tak pakai. Dah. Oh, dah. Okey. Kita je, kita ugut macam tu je. Aku. Ni batuk betul-betul. Dah, ni ke arah macam menipu je ni, sakit dia apa semua. Ni macam ke arah macam mau spend time. Kalau Najla kalau mau spend time sama Ipan, dah perlu cakap yang Najla tengah bingung, tengah serabut, tengah sakit, batuk-batuk, semua ada problem. Betul, memang Najla batuk pun. Kalau apa perasan kat konten Abang Ali pun kalau ada yang batuk-batuk tengok. Dia pun perasan kalau Najla batuk-batuk. Kan ni. Betul. Dah, marilah Ipan bawa Najla. Yeay, Ibu nak bawa ke mana? Ikut je. Ikut mana-mana je? Najla boleh ikut je mana-mana. Ikut je balik ke rumah itu. Baru main Ipan. Okay guys, kami dah. Tak boleh. Kita mau gerak dulu pergi somewhere. Najla ni dia lebih ke arah stres. Dia tengah stres. Sebenarnya dia tak sakit apa semua, tapi dia tengah stres. Jadi Irfan ni mau meriliskan stres dia. Betul. Yes, Najla nak. Marilah Najla, Irfan tolong riliskan stres Najla. Yeay, let's go. Kenapa Ipan bawa Najla main sini? Okay Najla, kenapa Irfan bawa Najla pergi sini? Susah je, terlampau tinggi Najla ni. Kenapa Ipan bawa Najla dekat sini? Disebabkan di sinilah tempat-tempat Ipan meriliskan Tension. stres. Ya, tension Ipan apa semua. Oh, apa yang tempat ni boleh buat ke Ipan release tension? Ada apa Tempat kat tempat ni Najla boleh lepaskan kemarahan Najla. Najla boleh lepaskan dendam Najla kalau Najla memang banyak benda Najla nak lepaskan. Tunggu termasuk Ipan lah kan? Ipan sekali. Okey. Wah. Dia mau lepaskan saya sudah. Tak adalah. Siapa yang sudi guide Najla? Tak. Tahu tak tahu. Tak ada marah kat Ipan pun. Tak ada. Najla tak sabar ni. Jadi kalau Najla betul-betul nak sabar, Yes. mari kita pergi tu tempat. Inilah tempat Najla. Tempat Najla. Yes. Serius lah Ipan? Yes, tempat Najla ada dekat sini. Yeah. Mana satu Najla main? Ini ke Ipan? Najla main ni. Betul-betul kau main? Serius lah? Cepat Najla kan? Cepat Ipan bubur coin. Cepatlah. Dua budak-budak kau. Betul-betul ni nak main ni. Najla excited. Ipan tak boleh keluar. Siapa tak boleh keluar? Ini bukan tempat rilis Najla. Tempat rilis Najla ada satu tempat lagi. Najla dah excited tadi tu. Sabar. Dekat situ dia cuma menghiburkan Najla ya. Dia bukan yang menghilangkan, Melepaskan geram. Bukan melepaskan geram. Okey. Dan tempat melepaskan geram Najla. Kat mana? Kita sampai Najla di tempat tu. Mall fantasi ni. Yeay, Najla tak sabar. Jom. Najla nak sabar kan? Yes. Minta duit. Duit. Ipan, kau terlepas Ipan dapat Najla tau. Tapi tu duit Ipan. Itu duit Ipan. Aduh, baru saya nak guna alasan tu. Kita tukar token dulu, lepas tu baru kita start main game, okay? Ya. Sekarang kita sampai sudah di tempat yang pertama. Saya tak sabar dah. Jadi di sini Najla keluarkanlah semua kemarahan Najla. Tapi tengok ni guys. Okey, sama. Okey, apa okey cakap. Kids only. Ya, kids only. Ipan nak main. Ipan temankan je. Okey? Ipan kena main juga. Ipan tidak stres, Najla je yang stres. Najla yang stres. Okey, tak apa. Sebab Ipan nampak Najla, Ipan dah stres lah. Ingin ku dapat bulan dan ku petik bintang, ingin ku berikan semua hanya untukmu, agar kau tahu rasanya cinta pada dirimu. Ku ingin kau tahu tentang perasaan. Cepat. Ada masa ke? Alamak. Apa ni lemah? Lemah guys, dia paling dapat yang tercorot. Apa macam ni? Banyak sangat ni Ipan cakap nak release stress kan. Ni lagi men-stresskan Najla. Banyak sangat benda-benda Najla nak kena Kenapa katok. pula men-stresskan Najla? Okeylah, dalam 100% stres Najla, dia kurang berapa tu? 2 je.
Oh, masih jauh lagi perjalanan aku nih. Kenapa kita pergi next game? Okay, next game. Let's go. Let's go. So, Najla mau main moto lah. Yes. Mentang-mentang Irfan minat moto, Najla pun minat moto juga. Oh, Iman. Sama. Ipan minat motor juga ke? Dah. Irfan minat Najla. Ya, nombor 1. Yes, nombor 1. Alah, dia sudah. Tapi tadi serius guys. Najla nombor 1. Najla nombor 1 dan Irfan nombor 2. Ipan kadang dengan Najla, Ipan seriously. Nampak sangat Najla ni budak sport guys. Dalam diam, lembut-lembut macam ni budak sport, okay? Najla boleh jadi ikon pemotor revolusi wanita. Oh, Mak. Irfan terpaksa lah jual Irfan punya apa tuh? Jual kat Najla, okay? Hah? Jual kat Najla. Irfan beli kereta. Setiap next game Irfan akan tanya berapa persen sudah hilang. Yang ini Najla release dalam 40%. Oh, so maknanya ada lagi 58. Ada 58% lagi? Yes. Belum. Okay guys, so ada 58 lagi. Come on, kita pergi next lagi. Jom. Ini yang sangat kita nanti-nantikan. Yes. Bukan Irfan lah nanti-nantikan. Najla yang nanti-nantikan. So Najla kena keluarkan semua kemarahan, kegeraman. Irfan dah tahu. Najla bayangkan je lah siapa Najla geram tu. Inilah guys. Utamanya. So tanpa membuang masa, mari. Ibu bawa kakak dulu. 1, 2, 3. Okay, Ibu pegang. Boleh. Najla dah tak sabar dah. Okay. Lepas tu tekan enter. Yes. Tekan lagi enter. Keluarkan semua kemarahan Najla. 1, 2, 3. Uyo. 27. Wow. 1, 2, 3. Berapa? 3. Damn. Balance tinggal berapa tadi? 52. 58. Sebab Sekarang ni dah berkurang banyak. Sebenarnya Najla lepaskan betul-betul. Okey, kalau kan 2 kali tadi Najla tumbuk apa semua. Berapalah total? Yang tinggal just 20% lagi. 20% lagi. Najla rasa Najla dah release dah. Serius tak? Sebab Memang betul-betul Najla lepaskan dekat sini. 30 dengan 58 tak jauh beza. So tubuhkan Najla sama kuat dengan Irfan. Okay. saya injet. Jadi harus faham. Injet. Okay. Sekarang Najla, Irfan mau bawa Najla ke satu tempat ni. Kat mana pula? Tempat menjaga kesihatan Najla. Kesihatan? Yes. Okay. Now kita mau cari ubat batuk untuk Najla. Ubat batuk. Kira ni Irfan. Sejak bila Irfan kira? Susah. Bukan apa. Nanti kalau Najla balik-balik batuk apa semua, Najla sendiri yang tidak selesa. Faham kan? Batuk ni tak hilang lagi. Najla pelik kenapa? Kita sudah sampai Watson ni. Yes, Najla nak membeli. Membeli? Wah, bukan sekadar ubat batuk dia lah ni. Bukan sekadar ubat batuk. Bukan sekadar nasi ayam. Okay, sabar. A few inches later. Cuci muka. Patutlah buka sini, Irfan. Sana. Patutlah muka Najla macam ada yang pasir-pasir. Kurang ajak. Najla masih dalam proses untuk membaiki kulit muka, okey. Sabar. Mana blusher? Ini bukan ke arah ubat batuk ni. Ini lebih ke arah... Saya tak boleh tengok makeup. Saya geram. Saya nak kena beli. Najla, kita datang sini cari ubat batuk, okey? Okey, mana ubat batuk? Mana ubat batuk? Saya terbeli benda lain pula. Sorry lah guys. Kalau sakit, buat cara sakit, ah? Okey. Okey, itu nampak betul buat sakit. Okey. Memang batuk pun, tak kena time lagi. Ni ubat batuk. Mana? Ni, mana satu? Najla selalu kalau ubat-ubat ni, ibu ayah Najla yang beli. So, Ipa kena pilih lah. Sebab Ipa lagi tua kan? Ipa lah kena jaga Najla.
Ni Ipan bawa Nazila pergi tempat kids only kan? Okay, Nazila dah jadi kids sekarang. Ipan dah kena jadi orang tua dah. Kids. Ni ya? Untuk kids. 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 Tu untuk budak-budak betul-betul. Janganlah macam tu. Ambil ni lah. Ni bukan untuk luka ke Ipan. Ubat gamat tu kat luka-luka Ipan boleh lah bubuh ubat gamat. Baca ni apa? Oh. Sorry guys, saya tak baca tadi. Dia nampak tulisan gamat tu je. Sedangkan dia tulisan yang dekat bawah ni, yang hijau ni. Tulisan gamat tu paling besar. Paling besar. Paling besar. Saya nampak tu je lah. Besar. Boleh lah ni? Macam mana nak minum dia? Macam tu je lah, minum je lah. Nazla, takkan minum pun Ipan mau tunjuk demo. Nazla kena tunjuk demo. Kena Okay, nanti malam Ipan datang rumah Nazla, okay? Okay, yeay, boleh. Nazla nak. Kalau datang rumah pun macam bahaya. Kenapa? Nanti malam video call je Ipan, okay? Ipan ajar cara Allah kesiannya dia. Ipan ajar nanti cara-cara makan obat batuk tu. Oh, okay. Okay, boleh ya? Boleh. Okay, jom kita pergi bayar. Jom. Jangan tutup, tukar nama lah owner. Tukar pi nama saya, boleh kan? Lampu borak kacip soalnya. Member ada? Hah? Member? Ini member saya. Member card. Member card? Bukan member. Oh, bukan member. Okay. Nazla, tengok dia cuba try Ipan, dia minta number phone. Kak, jangan macam tu kak. Okay. Minta je. Oh. Okay. Oh bun. Okay, bayar dulu, okay. Guys, kami settle soal beli barang-barang. Sepatutnya kalau satu barang obat batuk tu dia boleh main pegang je. Ni macam lebih dari satu barang. Nazla ingat Nazla nak beli barang masakan, nak bahan lah. Bahan untuk apa? Untuk Nazla nak masak untuk Share Mira Hazan. Nazla nak masak dekat rumah. Sophie tak ada. Sophie sekarang dia dekat rumah dia. Oh, okay. So, mau cari barang masak lah ni? Ya. Nanti jarang-jarang nak masak tau. Kalau Nazla masak tu, wow. Terkejut dunia. So, kau makan dekat rumah, pergi mana? Pergi mana? Sorry. Jadi, kadang-kadang kamu ganti-ganti ya masak dekat rumah? Ganti-ganti? Atau memang selalu makan dekat luar kah atau macam mana? Oh, kalau buat masa sekarang ni, makan luar je. Tapi, kali ni saja Nazla nak masak. Okay lah, boleh lah. Jadi panas kawan Nazla pergi cari bahan masakan dulu. Okay, let's go. Sekarang kita dah ada dekat tempat nak beli bahan-bahan. Nazla nak cari ayam dulu. Ipan selalu datang sini tak? Selalu juga. Selalu, okay. Ipan mesti tahu ayam kat mana, kita kena cepatkan. Ayam di mana? Ayam di mana? Ayam di depan. Oh ni. Kenapa lalu tak nampak tadi? Nazla perlukan 1/2 ekor ayam. Pandai masak kan? Tahulah, sabarlah. Tengah cari lah ni. So Nazla beli yang ni je saja dulu, okey? Lagi? Lepas tu Nazla cari bawang. Bawang dia. Yes. Bawang putih ke bawang merah? Bawang putih dengan bawang merah juga. Okay. Bawang besar? Bawang besar dengan bawang putih. Ini bawang putih, right? Ya, betul lah. Kenapa tanya Ipan bawang putih? Tak, Nazla. Ipan dah tahu Nazla mau masak apa ni? Oh, tak tahu eh? Oh, tak tahu. Nazla nak masak untuk Share Mira semua. Ipan tak payah tahu sebab bukan masak untuk Ipan. Sorry. Okay, Ipan sorry. Okay. Next time Nazla masak lagi. Next time. Wow. Sos tiram tu. Ni tiram. Ni tiram. Tak, nampak tiram tadi. Tu tiram. Ni settle sudah beli barang. Dah siap. Now Ipan mau antar Nazla balik and let's go. Let's go. Settle sudah. Yeay. Seharian. Enggaklah seharian. So Nazla okey sudah. Okay. Happy ya? Happy. Dah tumbuk-tumbuk dah. Tension apa semua hilang sudah. Hilang. So guys, dia sudah shopping. Watson, jangan masuk Watson. Perempuan pantang masuk Watson. Ni lagi dia sudah shopping barang. Nak masak. Masak untuk dorangan. Settle so everything and alhamdulillah
Najla pun okey sudah. Okay guys, saya okay. Itu je lah konten kami pada kali ini. Betul. Saya pun tiba-tiba buat konten begini pun disebabkan Najla dia dah berapa apa. So terus saya punya otak okey, konten menghiburkan dia apa semua. So, sehingga kita jumpa lagi di next konten. Jaga diri, jaga kesihatan. Yang paling penting jaga Family. So that's all from us. Yes. Assalamualaikum. Cinta hati saya. Salah kamu nih. Saya adalah Daniel. Saya Najla. Dan kami adalah Daniela. Bye-bye. Bye-bye guys. Dengar suara macam Dadaun. Macam bersemangat. Aku call terus bersemangat. Lain macam kau ni Najla, apa masalah kau?